Sila. Kalau boleh selepas yang berhormat ni, Menteri jawab. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Tan Sri Yang Dipertua, saya mengucapkan terima kasih memberi peluang kepada saya. Saya melihat akta ini, bila saya melihat pada fungsi perbadanannya, ia adalah hanya semata-mata untuk membolehkan stadium-stadium yang ada di bawah kementerian diuruskan oleh satu perbadanan. Di dalam fungsi perbadanan ini, hanya satu perkataan saja yang ada mengenai sukan, iaitu 4D acara sukan. Jadi bila saya mendengar perbahasan-perbahasan yang telah dikemukakan oleh yang berhormat lain bercakap mengenai bagaimana perbadanan ini boleh memajukan sukan hingga ke tahap commercialization sukan, maka tidak ada langsung di sini. Ya, fungsi utamanya hanyalah sebenarnya untuk mengurus, mendapat keuangan sepatutnya, dan dia boleh menggunakan stadium-stadium ini ataupun aset-aset ini sebagaimana yang dikehendakinya untuk mendapat pulangan. Ya, jadi tidak ada langsung kena mengenanya dengan meningkatkan martabat sukan itu sendiri. Kalau kita melihat kepada fungsi perbadanan ini juga, kita memikirkan bagaimana persatuan-persatuan, pertubuhan-pertubuhan sukan dan sebagainya hendak menggunakan stadium-stadium ini selepas diperbadanankan. Sebab dia sudah menjadi satu entiti korporat dan sudah pasti satu yuran dikenakan untuk digunakan. Dan kita tahu bahawa penggunaan stadium satu malam mencecah berbelas ribu kadang-kadang. Dan ini akan sebenarnya menjauhkan lagi keupayaan pertubuhan-pertubuhan sukan untuk mengadakan satu tempat untuk mereka melakukan riadah dan sebagainya, ataupun untuk mereka menganjurkan sebarang bentuk pertandingan dan perlawanan. Dan tapi sebaliknya, bila kita lihat, ya, saya memang tak pandai corporatization ini, tetapi saya berasa aneh sedikit. Setelah asetnya, setelah kuasa diberi kepada perbadanan ini, boleh memindahkan, menyerahkan, melupuskan dan sebagainya, akhirnya kementerian jugalah yang meminta mengemukakan kepada menteri satu anggaran perbelanjaan, termasuk perbelanjaan bagi pembangunan, pengendalian dan sebagainya. They go back to the government for the money. Jadi apakah hebatnya kalau kita memperbadankan beberapa aset yang begitu penting, dan kita tahu bahawa lepas itu mereka boleh membuat keputusan, ahli-ahli jawatankuasanya boleh membuat keputusan melupuskan mana-mana aset. Jadi ini adalah satu, bagi saya, seolah-olah let me be the devil's advocate, Menteri, to drain the government asset, ya, untuk mungkin tujuan-tujuan tertentu yang saya tak tahu. Tapi inilah kebimbangan yang ada pada kita. Dan bila tadi kawan-kawan bercakap mengenai sukan, saya merasakan bahawa saya nak ceritakan bahawa I was a sportswoman. Saya dulu biasa bersukan. Semasa belum balik, ya, lari 100 meter, lompat pagar dan sebagainya. Tetapi oleh kerana saya memilih untuk menutup aurat, maka lepas itu sudah tidak ada lagi tempat untuk kami, orang-orang, wanita-wanita yang ingin mengamalkan nilai hidup Islam. Sudah tidak ada tempat untuk kita bersukan. Hampir semua event-event sukan, dan kita lihat sekarang ni anak-anak kita yang masih di sekolah hanya aktif semasa mereka berada mungkin di bangku sekolah, dan kemudiannya tidak lagi melibatkan diri dalam sukan. Pemakaian di dalam dunia sukan ini adalah terlampau commercialized, ya, terlampau mengikut rentak dunia barat. Apa salahnya kalau dunia sukan kita itu diubah suai supaya anak-anak muda berasa lega dan selesa untuk bersukan di khalayak ramai. Saya ingat beberapa tahun yang sudah ada seorang daripada Ruqayyah, kalau tak silap saya, daripada negara Arab, yang pecah rekod dengan pakaian menutup aurat. Maksud saya nak sampaikan di sini, dunia sukan sekarang tidak sesuai untuk terutamanya wanita, ya, yang ingin mengamalkan nilai-nilai hidup Islam. Kalau hendak kita bersukan, kita tidak ada tempat untuk bersukan. Hadis Rasulullah SAW di antaranya menyebut ada 3 jenis sukan yang digalakkan kepada umat Islam: berkuda, memanah dan berenang. Di mana kita nak berenang? Kerana hampir kata semua kolam-kolam renang yang ada, ya,
pada satu ketika dulu tidak membenarkan kita turun di dalam kolam renang kalau kita tidak berpakaian swimming suit. Tetapi sekarang ni sudah ada sesetengah hotel dan sesetengah tempat yang memperuntukkan hari-hari tertentu kepada wanita. Jadi kalau kita bercakap mengenai sukan untuk semua, stadium bukanlah tempatnya untuk wanita-wanita seperti saya lah, okey. Dan kebanyakan wanita-wanita yang ingin meneruskan kerjaya sukan akan rasa terpinggir dan tidak mahu menjual nilai keagamaan mereka just for the sake of sukan. Tidak sanggup melakukan begitu. Kita tengok pakaian sukan yang ada sekarang lebih kepada pakaian yang mendedahkan aurat, is more of pertunjukan tubuh. It's not about sports. Telanjang. Terima kasih. Ya. Negara kita mengaku bahawa kita negara Islam. Di mana penyesuaiannya? Ya, di mana tempat untuk wanita-wanita bersukan? Ya? Boleh tuan-tuan yang berhormat boleh bercakap bahawa boleh aja berjalan, buat jalan brisk walking di tepi jalan dan sebagainya. Kita tahu itu sekarang berbahaya. Nak buat orang kata sekarang ni tarian poco-poco ke, nak senam aerobik ke, semuanya di tempat awam. Dan kita tahu bila kita bersenam di dalam pakaian menutup aurat, baju tangan panjang, seluar panjang, bertudung, kita tidak selesa. Kerana apa? Kerana kita berpeluh. Kerana apa? Kerana panas. Dan sebab itulah di antara kenapa ramai wanita Islam yang menutup aurat enggan bersukan di khalayak ramai. Kerana mereka menganggapkan bahawa ini adalah satu keadaan yang tidak secocok dengan pembawaan mereka, membawa wajah ataupun image seorang wanita Islam. Saya harap sebagai Menteri Sukan melihat kepada perkara ini, dan inilah tempat dulu saya mengharapkan bahawa mungkin bila kita mengadakan tempat-tempat bersukan, maka perlu ada tempat-tempat bersukan betul tertutup untuk wanita yang hendak bersukan bersama wanita sahaja, eksklusif untuk wanita. Ya, kita tidak meminta supaya orang lain menutup aurat seperti kita, tetapi kita juga meminta hak kita sebagai wanita Islam yang menutup aurat. Jadi nampaknya sebahagian besar daripada wanita Islam dengan tersendiri terpinggir dengan budaya sukan yang ada di negara kita ini. Jadi saya harap ini dapat Menteri tengok, dan bila ada stadium-stadium seperti ini perlu diingatkan bahawa tidak semata-mata memikirkan keuntungan, bahawa perlu ada klausa-klausa atau perjanjian-perjanjian dengan perbadanan ini bahawa ada hari dan ada masa, ada kota untuk rakyat biasa ataupun pertubuhan-pertubuhan yang NGO-NGO yang boleh menganjurkan program-program mereka di situ. Saya nampak satu hari stadium akan dijadikan juga tempat, dengan adanya fungsi di sini juga akan menjadi tempat menganjurkan majlis perkahwinan. Ya, kerana tidak ada sebarang had kepada fungsi perbadanan ini, dan stadium ini boleh digunakan untuk apa saja, tak semestinya eksklusif kepada sukan. Jadi dengan itu saya ingin meluahkan lagi sekali kebimbangan kami bahawa perbadanan ini hanya akan menambahkan beban kepada kerajaan. Setelah diperbadankan, aset mungkin dilupuskan dan kerajaan terpaksa membayar gaji ataupun wang pengurusan kepada kaki tangan lembaga pengarahnya dan sebagainya, dan akhirnya apabila tidak viable lagi, kerajaan perlu mengambil alih perbadanan ini. Sekian, terima kasih.